Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So macam biasa kita akan buat video ulasan perlawanan antara JDT versus Bangkok United, yang mana JDT menang 4-0 pada perlawanan ni. Dan sekali lagi Backson boleh menjaringkan hat-trick untuk kedua-dua perlawanan dalam first 11. So tempoh hari dia score hat-trick, dan untuk game ni pun dia score hat-trick. So welcome back lah Backson. Nampaknya Jairo hang kena buktikan yang hang adalah striker yang berkemampuan tinggi lah untuk fight dalam first 11. Dan satu gol lagi dijaringkan oleh Figueiredo. Nampaknya Figueiredo pun tak boleh nak stop scoring ni. So benda tu nampaknya efektif dan efisien lah untuk barisan hadapan pasukan JDT. Baik, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ni saya akan buat dengan pasukan JDT. Okey, untuk JDT untuk perlawanan ni mereka turun tanpa mereka punya attacking midfielder ataupun playmaker mereka yang tengah menunjukkan aksi yang bagus, iaitu Lacazette. Tetapi mereka menukar di bahagian tengah dengan meletakkan Hector Hevel, Nacho Mendes dan juga Afiq Fazail, which is bagi saya untuk kawasan middle third pasukan JDT mereka tak ada masalah. Walaupun tak ada Lacazette, mereka masih lagi ada Hector Hevel yang mampu memainkan peranan untuk menjadi playmaker bagi pasukan JDT di bahagian tengah lah. Dan dalam masa yang sama mereka juga berjaya menstabilkan bahagian tengah, sebab kita boleh tengok pada perlawanan ni Nacho Mendes bila dia tak terlalu focusing on defensive side ataupun defensive duty, maka dia boleh juga untuk melakukan progression ataupun melakukan pergerakan bola ke bahagian hadapan. Jadi benda tu yang positif lah. Sebab apa? Sebab kerja-kerja untuk covering ataupun untuk backup di bahagian pertahanan banyak diguna pakai oleh Afiq Fazail. So Afiq Fazail menjalankan tugas dia dengan baik lah. So bagi saya benda-benda macam tu boleh dikatakan benda yang bagus untuk barisan tengah pasukan JDT. Tetapi boleh dikatakan dari segi kreativiti itu agak kurang di bahagian kanan lah. Tapi overall untuk Nacho Mendes dengan Hector Hevel untuk covering on the left half side, boleh half space, boleh dikatakan bagus lah. Tetapi untuk overall memang kreativiti tampak Lacazette itu sedikit kurang untuk link up ataupun nak bentuk combination play di kawasan middle third ataupun di kawasan half space kanan. Jadi benda tersebut menyebabkan kalau kita tengok bahagian serangan pasukan JDT, untuk bahagian kanan mereka memang banyak depends on Arif Aiman. Jadi Arif Aiman diguna pakai dalam situasi bahagian kanan untuk takes on daripada segi 1v1 ataupun 1v2. Untuk Arif Aiman game ni memang menyelah lah, waktu first half tak ada rezeki, tapi untuk second half dia boleh shoot, lepas tu bola terbiah, Backson score. Jadi overall Arif Aiman pun memang cemerlang. Dan tahniah juga Arif Aiman sebab dicalonkan untuk AFC punya orang kata apa, best player. So kita sama-sama lah undi Arif Aiman. Jadi overall bahagian tengah begitu baiklah. Untuk hadapan, kalau kita tengok Backson dan juga Figueiredo, bagi saya dua combination yang ditunjukkan oleh Backson dengan Figueiredo adalah combination yang sangat baik di bahagian hadapan. Seperti mana mereka boleh bentuk combination play yang bagus, link up play yang bagus, dan juga boleh untuk set up the game very good lah. So kita boleh tengok bagaimana Figueiredo ada beberapa kali dia cuba set up kepada Backson, dan Backson juga ada beberapa set up untuk Figueiredo, dan benda tu berhasil. Dan salah satunya Backson berjaya assist satu kepada Figueiredo untuk game ni. So benda tu yang kita suka lah, sebab Backson dengan Figueiredo menunjukkan combination play yang bagus. Mereka bermain dengan baik untuk menunjukkan kualiti yang ada pada mereka berdua ni, boleh untuk memberi something yang bagus kepada barisan hadapan pasukan JDT. Dan the most highlight person ataupun player yang saya sebenarnya nak highlightkan adalah lebih kepada Oscar Arribas. Untuk game ni Oscar Arribas deserve untuk jadi man of the match ataupun deserve untuk diberi pujian yang sangat banyak. Sebab apa? Sebab Oscar Arribas bermain sebagai left wing back, tetapi pada perlawanan semalam dia banyak inverted masuk ke space kiri dan juga banyak masuk ke kawasan middle third area. So ataupun dia masuk ke kawasan central lah, kawasan tengah. Jadi Oscar Arribas pun banyak untuk kita buat benda-benda macam tu. So benda tu yang kita nampak pada perlawanan semalam. Oscar Arribas dia tak berhenti berlari, dia tak berhenti untuk menyerang, dia banyak juga buat curl ball dan sebagainya. So Oscar Arribas, you doing a great job lah. So Jonathan Silva, you know what, you are having a having a
kompetitif punya positioning lah. Sebab apa? Sebab Oscar Arribas dah tunjukkan yang dia mampu untuk main dekat wingback kiri dengan begitu efektif. Kalau tengok sebelum-sebelum ni dia tak boleh main macam tu, tapi season lepas lah siapa follow Oscar Arribas dia kurang main macam tu. Tapi untuk season ni Oscar Arribas main kanan perform, main kiri pun perform. So Oscar Arribas you memang the best players yang kalau kata in term of growth ataupun peningkatan, Oscar Arribas is very good players lah. So untuk back 3 pasukan JDT boleh saya katakan Israfilov untuk bermain di kanan ataupun dalam back 3 boleh dikatakan agak kurang, sebab in term of nak progresif ataupun nak ke depan dia agak kurang, ataupun move into the half space ataupun overlap dan sebagainya dia agak kurang. Jadi the best thing is Israfilov kena main tengah, Irazabal kiri, dan bahagian kanan tu kena letak Rao Para ataupun Pak Chuyong lah, ataupun Matt Davis much more better. Tapi in term of highline mereka juga kena fix, sebab kalau mereka tak fix mungkin mereka kena counter lah. Tapi semalam boleh puji backline JDT sebab Bangkok United terkenal dengan transisi ataupun direct play mereka untuk beat pasukan yang main highline. Jadi pada perlawanan semalam Bangkok United tak boleh do that thing. Mereka menghadapi kesukaran untuk buat benda tu. Sebab apa? Sebab recovery daripada defense JDT very good. Irazabal pun tackling on point, and so boleh katakan creativity dan juga direct play yang cuba dimainkan oleh Bangkok semalam memang tak menjadi. So overall boleh katakan JDT is back kan. Jadi Jairo you need to fight lah. Semalam Jairo masuk pun boleh kata dia ada satu assist, tapi in term of contribution dia sebagai striker dia need to step up lah kan. So mungkin Baxen akan jadi still lagi jadi pilihan utama untuk squad pasukan JDT untuk lawan Machida nanti. Okay, itu je ulasan saya. Assalamualaikum.